kita ada sekolah. Lepas tu kita masukkan guru. Jadi kita buat latihan guru. Kita buat macam-macam. Jadi kita ada input, kita ada output. Tapi kita tak ada outcome. Outcome kita kemenjadian murid. Itu tidak ada. Kita boleh kurangkan silibus. Boleh kurangkan silibus ni overnight saja. Maksudnya, buat apa benda meeting sebulan, buatlah sikit pilot test 2-3 minggu. Lepas tu kita umumkan bahawa 2 tajuk yang terakhir tak payah belajar. Semua orang. Whatever lah. Jadi cikgu pun dah reduce. Okay. Contoh kan. Tajuk ni pula kita buang. Ini tajuk pasal insurans. Ada teks, tiba-tiba ada soalan teks. Sebab ada orang dalam tu yang mendengar daripada pihak tertentu yang mengatakan pelajar kita punya financial literacy rendah. Kita bekerja secara silo. Sektor sains matematik dia akan fikir yang terbaik supaya Nani jadi saintis. Bahagian agama fikir gini-gini supaya Nani jadi ustazah. Bahagian seni fikir supaya nanti bila Nani belajar seni, Nani jadi artis. Jadi semua orang nak Nani jadi macam-macam. Tak boleh. Kita tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Akhirnya mereka akan rasa bosan, mereka memberontak, mereka rasa mereka tak dapat perhatian. Kenapa? Kerana mereka tak main bicara melang, kena pula tak ada support ibu bapa. Kan mak ayah sibuk whatever lah, tak pernah pergi tuition ke, tak pernah apa-apa. Akhirnya mereka cari kawan, cari perhatian, maka banyaklah isu-isu yang timbul.